Bukan tadi PMX umum bayar 8 juta lah. Saat aku cari balik TikTok tadi. Bila masa PMX umum bayar 8 juta ni? Yang buat soalan pertanyaan 8 juta ni siapa? Tu Wong Cheng. Geng-geng Rafizi tu. Tapi hari ni Duta Iran dah keluarkan kenyataan. Tidak ada bayaran tol untuk 7 kapal Malaysia lalu di laluan Selat Hormuz. Tak ada. Ni, lagi satu geng-geng Walaun ni. Punya dia nak tutup ni. Kehebatan kerajaan hari ni. Atas usaha kerajaan hari ni, PM hari ni. Deal dengan Iran tu. Dia tak boleh terima kebaikan ataupun kehebatan tu. Oh, dia kata sebenarnya kapal Malaysia boleh lalu Selat Hormuz ni. Sampai tak dikenakan tol oleh Iran ni adalah atas usaha Tok Guru Haji Hadi yang deal. Aduh, kau ambil daripada mana ni? Info ni. Siapa bagi kat kau? Takkan kau ambil info kat Papa Gomo mana? Berita ke Tok Guru Haji Hadi deal ke apa ke mana-mana tak ada. Tak ada. Ni yang PMX ni deal ni boleh nampak siap masuk surat khabar apa semua. Kau boleh nafi kan? Hak yang tak ada bukti kau pula angkat kata dia lah yang hebat, dia lah yang deal dengan Iran. Jam memang terpaling clean betul lah korang ni, masalah betul lah.